burn digunakan secara meluas tanpa memikirkan impak yang datang. So lihat je situasi di Banjarbaru tu. Udara diliputi asap tebal sehingga mencetuskan fenomena anything goes blind. Cahaya si dapat menembusi lagi dah dekat ruang udara. Jadi kita lihat lagi situasi di Marat Bahan. Tahap penglihatan visibility dilaporkan terhad 3 meter aja ke depan. So kini tu mari kita beralih ke atas image satelit untuk melihat hotspot ataupun titik panas wilayah Indonesia bertukar menjadi merah pekat. Saya nampak juga anda apa tahulah untuk membuktikan secara mutlak bahawa jerebu tu berpunca daripada kegiatan pembakaran hutan secara sengaja. Tetapi kenapa tidaknya milih kaedah pembakaran no? Jawapannya mudah. Kos menggunakan kaedah mechanical yang selamat ia adalah mahal. Perlu juga nak upah-upah orang, sewa jentera berat dan kos bahan api yang dekat Sinun pun dah sangat mahal. Maka disebabkan mentaliti yang mau cepat, mau jalan pintas, shortcut, tidaknya motornya semua pokok, biar kering dulu, lepas ya push, api membaham. Api waktu kecil tu jadi kawan, bila dah besar jadi lawan. Kini tu kebakaran tersebut dah berada di out of control. Kami ada menegaskan dekat laman media sosial, sidak tu sedarkah bahawa kita tu berada di fasa fenomena Super El Nino. Senjata paling bahaya dalam krisis tu adalah tanah gambut, peatland. Untuk maklumat anda, tanah gambut ialah lapisan organik yang terbentuk daripada rebutan tumbuh-tumbuhan sejak ribuan tahun dulu. Di kawasan Kalimantan, kajian menunjukkan kedalaman tanah gambut tu boleh bercecah 18 meter. Panjang 18 meter. Bersamaan dengan lebih 3 tingkat rumah kita. Tinggi sih. Jadi struktur tanah gambut tu bertindak sebagai fosil ataupun bahan bakar minyak yang sangat aktif. Jadi formula krisis kini tu ialah tanah gambut, cuaca ekstrim Super El Nino, tiupan angin monsun, so this become malapetaka alam. Walaupun pihak berkuasa berjaya memadam api di permukaan, api di dalam tanah gambut akan terus membara secara perlahan, smoldering selama berminggu-minggu kerana api menjala dari bawah tanah tanpa kita sadari. So, benda tu dah berlarutan berdekad-dekad dah. Presiden bertukar ganti, memorandum demi memorandum dah ditandatangani, namun persoalannya kini tu, sampai bila dia ada tindakan undang-undang ataupun solusi yang konkret mampu menyekat kebebalan musim tu, atau mereka tunggu penyesalan yang wujud, tak ada apa-apa yang boleh diselamatkan, baru nak nyesal. So stay safe semua, pakai face mask yang sesuai, kurangkan aktiviti di luar dan jaga kesihatan kita. Kalau kita suka dengan video macam tu, jangan lupa like, comment and share. Stay safe. Salut.